Siapa tanya you, aku tanya dia, kau jawab. Aku tanya dia, kau jawab. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Operasi KPDN Perak kali ini sekali lagi tunjukkan satu benda yang rakyat dah lama perhatikan. Peniaga warga asing berniaga macam mereka pula, tuan tanah tempat ini. Dalam rakaman ini, bila pegawai tanya soalan dekat pekerja, individu yang menjawab bukan orang yang ditanya, dan berdasarkan percakapan awal, pekerja itu sendiri mengaku Bangladesia. Maksudnya memang warga asing yang menguruskan premisi ini. Bila pegawai minta timbang, terus nampak masalah pertama. Timbang expired. Dalam negara orang boleh pula dia letak alat timbang yang tak sah. Bila timbang lari, harga pun lari. Bila pelanggan tertipu, siapa yang tanggung? Mestilah rakyat tempatan. Tapi individu itu sendiri mengaku salah. Maknanya dia tahu benda itu salah, tapi tetap buat. Masuk bahagian ikan, pegawai terangkan jelas. Ikut peraturan majlis, kedai runcit tak boleh jual ikan hidup atau ayam hidup. Tapi kedai ini tetap jual. Yang berniaga pula bukan rakyat tempatan. Lagi sekali undang-undang Malaysia dia tak ikut. Tanda harga pula langsung tak ada. Pegawai tunjuk satu persatu, ikan tak ada harga, barang lain pun tak ada harga. Baju pun tak ada harga. Bila tanya, pekerja mengaku betul itu kesalahan. Tapi yang peliknya, macam mana warga asing boleh bertahun berniaga, jual macam-macam barang. Tapi perkara asas macam letak tanda harga pun tak dipatuhi. Selepas itu, isu tiada papan tanda. Pegawai cakap mereka dah bagi peluang minggu lepas, malah bagi masa 2 minggu untuk betulkan. Tapi sampai ke hari operasi, masih tak buat. Kalau rakyat tempatan selalunya minggu pertama dah kena tindakan tegas. Tapi bila sampai warga asing, kenapa boleh dapat chance berkali-kali? Isu lesen pun disebut, tiada lesen atau melanggar syarat lesen. Tapi kedai ini masih beroperasi, siap jual macam-macam. Barang runcit pun jual, ikan hidup pun jual, sampai baju pun masuk sekali. Memang ini style kedai Bangla. Pegawai siap tegur, semua mahu sapu berniaga ni. Hakim rakaman disahkan tindakan dikenakan bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 serta Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tapi persoalan tetap sama. Kalau kesalahan dah terang-terangan, mengaku salah pula tu. Kenapa warga asing masih boleh berniaga bebas sampai perlu operasi besar baru kena tindakan? Rakyat tempatan ramai dalam bersuara. Undang-undang ada tapi penguatkuasaan bila melibatkan warga asing, kenapa lembut sangat? Bangladesh? Owner sini? Saya owner. Owner? Oh, hebat kau. Mana timbang kau kat sini? Timbang dah expired. Tahu apa guna dia? Ni untuk apa ni? Untuk timbang. Kalau timbang tak betul, harga tak betul. Tipu orang. Ini salah Ngaku salah. Bagus. Orang tanya sudah ngaku salah. Satu salah. Siapa tanya you, aku tanya dia, kau jawab. Aku tanya dia, kau jawab. Ada ikan. Ada ikan mana? Majlis. Jom saya nak tengok ikan. Dia tahu peraturan Malaysia. Peraturan PDT, peraturan majlis. Tak boleh jual ikan hidup. I nak tengok you angkat satu. You ambil mana? Ambil mana? Kedai runcit tak boleh jual hidup punya barang. Ayam ke ikan. Ini jual semua ni. Mana harga? Goyang dek, goyang. Jual ke tak jual? Banyak sini tu jual. Tak ada harga ni. Mamat ni berapa 1 kilo? RM5. Ada buku sudah macam Sudah lari. Harga sudah lari. Ketik. Ini pun tak ada pergi sini. Tak ada. Semua tak ada. Betul? Ini bukan saya tipu. You tengok sendiri. Tak ada. Saya salah Betul Betul. 3 salah. Tak ada harga semua. Ni siapa punya ni? Jual. You ambil mana ni baju? Semua you boleh ke? Meniaga baju, meniaga ikan, meniaga. Semua mau sapu berniaga. Tak ada harga kan? Senanglah jawab. Tak ada harga, kita compound. Salah banyak. Jaga kedai tak ada harga. Timbang sukat. Tapi nama puan Kalau apa-apa puan kena compound. Mana kenal dia? Ni mak saya. Oh, mak kenal kan? Ngurat dulu mak dia. Dapat anak Dia tak ada papan tanda di hadapan. Papan tanda? Papan tanda signboard tak ada. Itu menjadi kesalahan. Dan datang pejabat bayar kompon kita datang dekat sebulan lebih dah. Kita bagi can itu hari kita kasih keluar. 1 minggu 2 minggu kita kasi suruh clear kan. Itu yang ikan-ikan semua. Sama juga lah. Salah. Salah juga. Sebab you punya lesen salah ini PBT kompon kalau boleh tak mau langsung. Nanti kita boleh buat tindakan tarik lesen Ini dapat kita kompon kalau kompon boleh kan? Salah kan?
Ambil mudah dengan Undang-Undang Malaysia. Berniaga tak letak tanda harga. Alat timbang expired. Premis telah dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 serta Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011.